Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malaysia. Kami ke sini adalah untuk bersama dengan Kun Khmer World International Federation ya. Dalam game World Championship 2025 yang ditundakan daripada 2025 ke sekarang. Jadi kita datang dengan angkatan sebanyak 16 orang, di mana 7 di antaranya 7 atlet akan bertanding, dan harap kita akan dapatlah bertanding dalam event Kun Khmer ini masa yang akan datang. Kita pernahlah bertanding kali pertama di SEA Games last minute, dan sampai sekarang kami sentiasa berjuang untuk menjadikan event ini satu event yang akan datang yang maju. Dan seterusnya juga kita tengah mohon untuk jadi tuan rumah dalam acara ASEAN Championship 2026, di mana Cambodia sangat mengalu-ngalukan kita supaya kita dapat jalankan aktiviti ini di Malaysia. Dengan sokongan yang kuat daripada KIF, iaitu Kun Khmer International Federation, dan juga sponsor-sponsor daripada sini, kami percaya kami boleh buat kerja ni. InsyaAllah daripada 7 boxer kita akan bertanding bersama dengan sekurang-kurangnya 18 hingga 20 negara. Kita adalah keyakinan yang kita boleh bawa lah 1-2 emas untuk balik ke Malaysia. Okay, harapan kami di Malaysia adalah oleh kerana Kun Khmer, event Kun Khmer Sport ni telah masuk dalam SEA Games pada 2023, bermakna telah masuk charter dalam SEA Games. Kami akan teruskan menjayakan Kun Khmer Federation ni supaya akan datang ni kita adalah antara negara yang boleh bertanding kuat pada masa yang akan datang lah, terutamanya dalam event-event Asia atau Asian dan seterusnya dunia lah. Harapan saya untuk Kun Khmer ialah untuk memenangi gold medal untuk World Championship ni, dan juga membangunkan Kun Khmer di Malaysia. InsyaAllah saya dapat mencapai apa yang saya harapkan ini. Amin. Okay, saya Norania Rehana binti di Saifah Daha. Saya main kategori 47. So harapan saya nak menang. Semoga Kun Khmer boleh lah, semua gol lah kalau boleh.